Guys, ni adalah popia carbonara cheese. Nampak sedap tak? Ini belum masak ni, baru goreng. Ya? So macam mana nak buat? Jom kita tengok. Yang ni apa bahan-bahan dia? Bahan-bahan dia tumis bawang putih, bawang Holland. Okey, lepas tu tumis. Dia dah kuning-kuningan tu. Masukkan daun parsley ataupun daun oregano. Dua-dua tu boleh. Kalau boleh campurlah dua-dua tu. Lepas tu goreng. Lepas tu tumis sampai dia bau, masukkan bahan-bahan macam ayam cincang ke. Slow lah sikit. Ayam cincang ke, sausage ke, cendawan butang boleh. Lepas tu bubur sayur lah sikit-sikit. Ikutlah nak bubur sayur campur veggie, mix veggie tu pun boleh. Nak bubur carrot saja pun boleh. Lepas tu tumis, bagi masak sikit, masukkan susu cair. Kalau nak krim sikit lagi, boleh je pakai susu krim tu. Susu Dutch Lady tu boleh. Okey, lepas tu masukkan susu. Letaklah garam ke, bagi dia pekat sikit. Letaklah garam, rasa gula sikit, macam tu. Lepas tu dia dah masak tu, kita letakkan dalam bekas. Masukkan mayonis, campur sikit dengan mayonis, bagi dia rasa masam-masam sikit. Kulit popia ada juga orang buat gunakan tepung sendiri.